Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube by the way. So hari ni aku nak pergi beli baju raya. Okay. Baju raya yang sangat-sangat menarik. Tapi bukan aku beli, kawan aku beli. Aku dah beli baju raya, mak aku beli. Aku teman dia je pergi beli. So ni vlog beli baju raya lah. Jangan vlog benda lain pula. Gitu. Ni aku tak pakai mic. Jadi baru aku boleh pakai mic sebab dalam kereta. Okay. Jadi kat luar baru aku pakai mic. Okay, so kita nak pergi Jekyll Bulan Bintang dengan Era. Nak beli kurta. Okay guys, kita akan pergi ke Jekyll Shah Alam dulu. Okay, kita orang dah decide ke Jekyll Shah Alam. So should be kita pergi Jekyll Shah Alam dulu. Bye. Let's go. So hi guys, kita dah sampai dekat Jekyll. Okay, Jekyll Mall Chalet. Tapi dia kecil je lah. Yang bukan yang tempat terbakar itu, tempat yang baru. So jom kita masuk dalam. Besar lah guys, walaupun dalam dia nampak macam gudang. Banyak warna-warni. So sana lagi lah kurta. Kita tengok. Kalau saya ambil 2 helai ya 2 hari. Ikut lah. Cantik apa kurta dia. Pakai. Member tak nak pula yang ni. Member nak cakap musang pula. Berlari pula lah pergi cakap musang. Aduh. Cakap musang pula dah. Nak kena over interview pula dengan abang-abang tadi. Beria nak cakap musang. Lari pula pergi cakap musang. Balik. Cepat sikit jalan. Mana cakap musang. Amboi beratur gambar lagi. Member tak dapat lagi bajunya. Member tak suka yang baju tak ada teluk belanga. Payah lagi tu. Aduh. So hi guys, kita pergi El-Rah. Ya aku tunjuk korang. El-Rah Shah Alam. Ni El-Rah Shah Alam. Let's go. Dia dah nampak kurta dia cantik pula. Dah teluk belanga tapi tak ada ni pula. Okay guys, kita dah pergi Bulan Bintang, kita dah pergi Era, kita dah pergi Jekyll Shah Alam. Dan aku pun dah kena saman sebab aku tak bayar Smart Selangor. Aku lupa yang Selangor ni dah kena bayar dia punya parking. So sekarang ni kita kena pergi Jekyll KL pula. Jekyll KL, member tak puas hati, member nak kena pergi Jekyll KL. So kita pergi Jekyll KL lah. Let's go. Jom. Show me how you care. Tell me how you loved before. Show me how. Okay guys, dia dah dapat dah baju dia size L tapi murah sangat. Kena ambil 2. Dia tengah memilih lah ambil 2. Tengah akak ni. Tengah memilih. Member tengah memilih sama kat Jekyll KL. Gitu murah weh. Ada sale. Sekarang dah 40 tahun ya kak? Dah 40 tahun ya Jekyll? Ya. Oh, patut murah. Oh, tak kena mahal lah kalau bukan 40 tahun enggak. Let's go. Member nak bayar. Member nak membayarnya.
Member dah nak bayar lah. Tahu-tahu bayar. Tahu bayar. Ni baju perempuan. Ni belah perempuan ni baju. Lala Jacker KL jugalah menjadi pandangan dia. Aduh. Let's go. Kita buka puasa pula. Kita dah membeli baju. Jadi kita kena pergi buka puasa pula. Dan kita nak beli makanan. Let's go. Okay guys, kita dah beli baju dan member dah dapat baju, tapi tak tahulah dia happy ke tidak ya. Sekarang dah pukul 5. Kalau korang boleh tengok, sekarang dah pukul 5. Sekejap aku tunjuk mana. Okay, sekarang dah pukul 5.20. So should be kita kena pergi beli makanan. Lepas tu kita akan pergi ke Bukit Antarabangsa untuk berbuka. Yeehaw, yeehaw.